Doktor chemistry dari Malaysia ni spend ratusan ribu untuk hasilkan perfume yang boleh bertahan sampai 72 jam. Serius lah. Inilah Dr. Azri Perfume atau nama penuh beliau ialah Dr. Muhammad Azri Rani yang berasal dari negeri Pahang. Ramai ingat Dr. Azri dari awalnya seorang perfumer, tapi sebenarnya tak. Latar belakang beliau ialah dalam bidang kimia dan penyelidikan. Hari-hari memang berkait dengan eksperimen, data dan kajian. Sampailah satu hari, masa tengah buat penyelidikan, ada satu penemuan yang langsung tak dijangka. Pada mulanya, ia nampak macam penemuan biasa. Tapi bila dikaji dengan lebih mendalam, Dr. Azri mula sedar, benda ni macam boleh buat sesuatu yang lebih besar. Daripada situ, beliau mula meneroka satu dunia yang langsung berbeza, iaitu dunia perfumery. Yang menariknya, Dr. Azri tak tinggalkan kerja sebagai seorang saintis. Setiap formulasi diuji, setiap perubahan direkod, setiap keputusan mesti ada bukti. Sebab bagi beliau, perfume ni bukan sekadar bau yang sedap, tetapi bagaimana sains boleh membantu pengalaman memakai perfume menjadi lebih baik. Nak tahu cerita beliau dengan lebih lagi? Jom dapatkan majalah Inspirasi Muda edisi yang ketiga sekarang.